Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okey, tuan-tuan. Terima kasih kepada rakan-rakan subscriber dan juga rakan-rakan saya punya channel yang masih setia, yang masih lagi turut bersama saya dalam video yang saya keluarkan. Walaupun sekarang ni saya dah jarang untuk mengeluarkan video atas kesibukan saya dan beberapa kekangan lah. Okey tuan-tuan, dalam video yang sebelum ni saya ada tunjuk kepada tuan-tuan, saya ada beli power spray untuk kerja meracun dan juga membasmi kulat dan juga serangga dalam kebun durian saya ni. Okey, hari ni saya nak buat perkongsian kepada tuan-tuan bagaimana saya mengawal teritip dan juga serangga dalam kebun saya ni. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan masalah teritip yang agak serius jugalah. Sebab apa, dalam tempoh yang lama, sebulan lebih lah saya tak dapat meracun serangga disebabkan oleh hujan siang malam. Saya nak meracun pun tak berapa berani. Sebab apa, kalau saya racun kena curah hujan. Sebab apa, kos dalam kita meracun dan juga mengawal serangga ni amat tinggi lah, terutamanya bagi pokok yang dah besar ni. Okey, untuk satu bancuhan kita dah guna hampir sebotol untuk racun serangga dan juga racun kulat. Jadi saya berhati-hatilah dalam, orang kata nak beracun tu. Bukanlah berhati-hati, saya tengok cuaca. Kalau rasa nak hujan ni, saya memang tak akan racun lah. Saya senimbang merugikan lah. Okey tuan-tuan, hari ni saya nak tunjukkan keadaan pokok durian saya selepas tempoh yang agak lama saya tak ke udara ataupun tak mengeluarkan video. Dan juga saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan masalah teritip yang menyerang kepada pokok durian saya ni. Okey, jom tuan-tuan. Tuan-tuan, ni lah keadaan kebun saya. Okey, yang saiz besar ni, yang berada di kawasan atas ni. Okey, ni keadaan pokok saya yang sekarang ni dah menghampiri kepada 5 tahun. Okey, kalau tengok tuan-tuan, okey, banyak kuning-kuning ni. Ni kuning-kuning, kalau daun pokok durian kita ada kuning-kuning macam ni. Okey, ni tandanya bintik-bintik kuning. Ni tandanya ada teritip tuan-tuan. Kalau kita tengok di bahagian belakang ni adalah teritip. Kalau tengok tu meriah, penuh dia. Okey, teritip ni adalah salah satu penyakit ataupun serangan serangga yang kronik yang boleh menyebabkan kematian kepada pokok. Sebab apa, dia menghisap nutrisi pokok ni. Lepas tu apabila adanya serangan teritip ataupun serangan serangga, pokok ni amat mudah dijangkiti oleh kulat. Okey, simptom serangan teritip ni, satu, dia berbintik warna kuning ni. Okey, dan kita tengok kat belakang ni, ni adalah contoh lah. Teritip ni adalah sejenis kutu. Kutu yang agak susah kita nak basmi dia sekiranya kita tak menggunakan racun yang kuat ataupun tak menggunakan cara pembasmian yang kerap dan juga yang berkesan lah. Jadi apabila pokok kita kena teritip macam ni, keadaan pokok saya sekarang ni begini, apabila kena teritip nanti kemungkinan dia akan meluruh semua dan berjangkit kepada dahan-dahan lain lah. Tengok, kalau tengok kat atas ni masih belum kena lagi. Tapi dah, sini dah ada dah. Tak nampak. Okey, ni pun dah ada dah. Bukan setakat dahan bawah je. Dia biasa teritip ni dia menyerang kepada dahan-dahan yang di bawah, lepas tu dia naiklah ke atas. Menyebabkan pokok kita tu akan jadi bermasalah lah. Kalau tengok hampir kepada semua pokok saya. Sebab apa, dah lama saya tak buat meracun serangga ni. Memang sebulan lebih. Dan juga yang masa saya meracun last tu pun dalam tempoh masa yang lama juga saya tak meracun. Jadi dengan sekali kita meracun tersebut, dia tak
tak mematikan lah, tak mematikan kutu teritik ni. Kalau nanti saya nak tengok ada tak yang teruk. Ni contoh ni adalah teruk. Ni nampak ni dia dah gugur tuan-tuan. Nampak dia dah gugur. Daun dia dah mula gugur. Tengok ada tak? Ni. Okey, ni adalah contoh serangan teritik. Dia akan menghisap nutrisi yang ada pada daun ni, menyebabkan daun ni mengalami kekurangan zat dan menyebabkan dia mati dan juga luruh. Nampak ni ada serangan teritik pada awal ni. Lepas tu adalah serangan kulat. Kalau tengok dah nampak tu putih-putih nampak ni. Ni apabila adanya serangan serangga pada pokok, tak gugur. Gugur. Serangan serangga pada pokok, maka pokok ni akan mudah kena penyakit. Penyakit kulat, kulat hawa, okey, antraknos, dan macam-macam lagi lah jenis penyakit yang boleh merosakkan kita punya pokok lah. Kalau tengok ni, kalau macam ni kalau macam ni memang kategori yang agak teruk jugalah. Banyak ni, boleh kata hampir setiap batang pokok saya kena teritik ni. Boleh kata setiap batang. Yang ni pun dah ada juga, walaupun tak kuat tapi dah ada juga. Nampak tu, dah ada juga. Ni bahaya teritik ni. Nak kawal ni pun susah ni. Kena 3-4 kali racun. Hampir kepada semua pokok saya kena teritik. So far pokok saya alhamdulillah pembesaran dia agak baik, walaupun saya kerap orang kata macam-macam jugalah musibah yang menyebabkan saya tinggal lama. Dan juga last konten saya pada tahun lepas yang pokok saya ni dalam keadaan berbunga. Lepas tu kemarau pada bulan puasa tersebut, 3-4 bulan tak ada hujan, langsung pokok saya ni bunga tak lekat. Lepas tu dengan daun, aku cakap bunga tak lekat, daun pun meluruh. Ni contoh kaki ganda yang tentang kebanyakan pokok dalam kebun saya ni kaki ganda. Pesan saya cantum. Ada yang rapat, ada yang agak jauh. Saya punya yang saya buat kaki ganda tersebut, boleh kata semua. Kutu silage pun ada juga. Kalau kutu silage ni tuan-tuan, ni contoh kutu silage. Cara kita nak buat basmi dia yang putih ni, dia bergerak ni, dia hidup tuan-tuan. Dia hidup ni. Kutu silage ni, cara kita nak basmi dia mudah dia. Apa-apa racun menggunakan cypermethrin, apa lagi, menggunakan macam-macam jenis serangga, dia mudah lah. Racun serangga dia mudah untuk kita basmi. Ni kutu silage. Okey, tak kira apa-apa jenis, ivermectin ke cypermethrin ke, dia mudah lah untuk kita kawal dia. Kita sembuh sekali, insya-Allah dia akan hilang. Tapi kalau teritik tuan-tuan, memang susah kita nak basmi dia. Okey, saya akan buat pembasmian. Okey, boleh kata senang cakap semua lah. Semua pokok saya ni kena teritik. Yang teruk ni. Ni kalau saya tak basmi ni memang meluruh. Dia saya rasa dia akan meluruh semua ni. Tapi saya harap dia meluruh tu dia tak berjangkit kepada pokok-pokok yang lain lah. Yang pokok kecil ni pun, ni yang saya bubun. Pun kena juga. Meriah. Memang meriah tuan-tuan. Saya pun tak berapa tengok sangat setiap-setiap pokok ni. Kita pandang ni cantik kan.
tengok pandang lawa je, hijau je. Tapi ada bila pergi ke setiap pokok, semua ada. Apa? Tu dia. Pening lah. Memang buat kepala pening. Okey tuan-tuan, saya akan tunjukkan cara pembasmian masalah teritik ni. Dan apakah racun yang saya akan gunakan. Semua batang lah, senang saya cakap. Tak ada pokok yang tak kena. 100% pokok dalam kebun saya ni kena teritik. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, untuk kita mengawal teritik yang pertama sekali kita guna waon. Waon ni saya tak banyak dah. Saya akan campurkan dengan azatin. Okey, azatin ni adalah racun daripada perawat aktif buprofizin. Jadi yang ni untuk merawat teritik saya gabungkan dengan ni dan juga saya letak 505. Dan juga saya letak juga pelekat. Ni cara saya merawat teritik. Azatin. Dah beku. Okey, azatin ni dah beku tuan-tuan. Dia sebab apa, dia adalah bentuk yang pekat, jadi dia mudah beku. Saya pun masukkan lebih kurang dalam 150 ml. Saya nak campur lebih kurang 200 ml sebenarnya. Okey, saya dah campur. Okey, white oil, azatin. Okey, ni adalah Allahu Akbar, gelapnya. Okey, ni adalah pelekat gam. Dan juga saya masukkan 505. 505 ni Clyphoripos sebenarnya dia dah diharamkan penjualan dia, tapi masih ada lagi lah di pasaran. Kenapa saya guna ni? Sebab apa, dia adalah
Bahan aktif yang sangat berkesan mengawal kumbang tanduk dan juga segala jenis kumbang dan juga serangga lah. ml untuk 200 liter air. Sebab apa saya dah campur banyak racun. Dan tak ada masalah tuan-tuan. Memang tak ada masalah kalau kita campurkan. Cuma jangan campurkan daripada perawat aktif yang sama bazir. Sebab apa, setiap kumpulan racun ni dia ada kumpulan tuan-tuan. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Oh ya Allah. Okey, jap saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Okey. Okey. Kumpulan racun tuan-tuan boleh tengok pada label ni. Okey, racun serangga jenis apa? Okey, dia ada perawat aktif. Okey. Kalau azathin ni buforin. Dia punya kumpulan serangga ni pada kolom atas ni. IREC 16. Okey, maknanya dia kumpulan racun dia IREC 16. Okey, adalah pada label ni pula IREC 1B, IREC 3A. Maksud dia kumpulan berbeza. Kadang-kadang beza. Okey, beza walaupun dia punya perawat aktif dia lain. Contohnya perawat aktif saya tak berapa ingat. Contoh perawat aktif dia cypermethrin dan juga ivermectin. Kalau dia punya label contoh IREC ke apa kan sama dia punya atas dia, walaupun perawat aktif dia sama, keberkesanan dia sama. Jadi untuk benda yang sama, jadi kita rugi. Kalau kita campur memang rugi. Kecuali lah kita tak cukup baru kita campur. Macam tu. Kalau kita campur benda yang sama, okey, memang rugi. Okey, sebab apa? Tindak balas dia walaupun dia berbeza perawat aktif tersebut, dia punya fungsi dia sama. Jadi itu maksud saya tuan-tuan. Okey. Saya nak sebutkan secara detail IREC apa semua ni saya tak ingat. Jadi tuan-tuan boleh baca pada level. Jap saya pergi dekat tuan-tuan. Okey, contohnya Kenrel ni dia ada perawat aktif dia seperti biasalah, perawat aktif Califoriphos dan juga cypermethrin. Okey, dia punya kumpulan racun ni kalau tengok kat sini IREC 1B ini adalah untuk Califoriphos dan juga IREC 3A untuk cypermethrin. Okey. Kalau azathin tadi saya bagi contoh yang lain. Okey, ni karate. Okey, karate. Basah. Dia dah lekat tuan-tuan. Saya tak boleh baca dia daripada kumpulan mana. Okey. Saya ambil satu yang lain. Mana tadi azathin? Okey, azathin. Azathin dia punya IREC 16. Tadi yang Califoriphos IREC 3A. Jadi dia berbeza tuan-tuan. Ada lagi tak racun serangga? Tak ada dah. Saya gunakan tu je lah. Karate saya jarang-jarang guna. Jadi saya dah campurkan Califoriphos. Saya dah campurkan lebih kurang 200 ml azathin. Okey, untuk merawat teritik azathin memang berkesan. Azathin dan juga white oil. Okey, jadi saya campurkan untuk dia kebesanan yang lebih ni lah. Sebab apa, kalau seperti yang saya tunjukkan pada tuan-tuan tadi, serangan saya punya teritik ni memang sangat kuat. Jadi kalau campur pun tak ada masalah tuan-tuan. Tak merosakkan tumbuhan pun. Tak merosakkan kita punya pokok pun. Saya campur lagi. Saya nak blend saya punya racun. Okey tuan-tuan, sementara saya tunggu saya blend racun tu dan juga air dia, saya tarik hose ni, saya siap.
Maklumlah kerja seorang tuan-tuan. Saya tarik siap-siap. Okey, ni yang kemarau. Tahun lepas mati. Pada bulan 4 tu mati kering dia sebatang. Dan juga saya baru letak tu anak murah yang agak bantu. Okey, saya tarik hos siap-siap. Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan hos. Kalau tuan-tuan pakai hos yang panjang macam ni, dia akan bersimpul tuan-tuan. Tuan-tuan kena cari ni yang fleksibel ni, yang dia boleh pusing. Ni nampak ni boleh pusing. Jadi kalau yang tak boleh pusing, dengan tangan tuan-tuan terpusing nanti. Okey. Jadi saya nak luruskan dulu ni. Tuan-tuan tengoklah dulu sementara saya blend. Saya blend apa? Racun tu. Tuan-tuan. Nak pusingkan siap-siap. Ini hos baru saya beli. Saya sambung. Bagi mudah sikit kerja. Okey. Tuan-tuan, saya pakai yang panjang ni. Ni boleh laras, panjang pendek. Saya beli Shopee lah. Lepas tu kita kena buat stock cord lah kat sini. Okey. Stock cord. Okey. Ni stock cord dan juga ni. Okey, yang boleh pusing.
Okey tuan-tuan. Ha. Hujan tuan-tuan, hujan. Nasib tak menyebelahi saya lah. Seperti saya cakap, saya gagal untuk meracun serangga disebabkan oleh hujan yang berterusan. Kawasan Pantai Timur sekarang ni dah bulan 1 menghampiri pada bulan 2. Berapa bulan ini hari ni dah 27. 27 lah waktu saya meracun ni, 27. Hari bulan 1 masih lagi hujan berterusan. Sebab tu lah pokok saya ni banyak diserang teritik. Saya nak racun je hujan. Last saya racun hari tu pun kena hujan. Ini pun kena hujan. Aduh, tak boleh kata apa lah. Okey. Ketentuan Tuhan semua ni. Okey. Jadi hujan, kita harap hujan ni adalah hujan rahmat. Yang memberi 1000 rahmat kepada kehidupan yang ada di atas muka bumi ni, termasuklah kebun-kebun kita, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Okey, itulah cerita dia hari ni. Perkongsian saya di dalam kebun saya ni untuk meracun teritik yang menyerang semua pokok saya. Disebabkan saya gagal untuk meracun serangga. Disebabkan oleh hujan yang berterusan lah. Okey, jadi tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification kepada yang masih belum ataupun masih baru jumpa saya punya channel ni. Selamat datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam video-video seterusnya.